Percaya tak, saya boleh buat nasi goreng yang sedap ni dalam masa kurang daripada 3 minit dekat tepi pantai. Kita masukkan minyak sikit saja. Kejap lagi kita nak pakai minyak sambal minyak daripada sambal gepuk. Kemudian kita masukkan sambal gepuk Pak Remy jom kita tengok tekstur dia. Untuk menambahkan rasa lemak pada nasi goreng kita, kita tambahkan paste kacang gajus sedikit. Bau dia. Sementara tunggu dia masak ataupun dia garing, kita masukkan telur. Ada bau lemak, ada bau pedas. Okey, nampaknya kita punya rencah ni dah mula menggaring dan kita bolehlah masukkan nasi kita. Kita perlahankan sedikit api, masuk nasi. Nasi ni separuh pun okey. Dan kita gaul dia. Simple je nak masak nasi goreng ni. Tak payah garam, tak payah perasa. Cuma perlukan sambal gepuk Pak Remy dan juga sambal kacang gajus. Tak sampai beberapa minit dah siap kita punya nasi sambal gepuk daripada Pak Remy. Wow. Nak dapatkan dekat mana? Boleh tengok dekat beg kuning bawah ni sekarang, okey?